rupanya. Yang ramai orang rupanya. Bersesak lelaki tu. Sini. Bersesak lelaki tu. Sini. Hai Fizi. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih Upin. Sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih Upin. Allah. Allah. Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyaman udara buat apa? Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyaman udara buat apa? Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh tarawih sampai 20 rakaat. Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh tarawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala. Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja. Buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam itulah bulan Ramadan. Buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam itulah bulan Ramadan. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Selamanya. Betul. Lagi, Ping. Aduh.
Sakitnya. Semua ni salah kau. Sakitnya. Semua ni salah kau. Suruh aku tarik laju-laju. Jangan marah. Suruh aku tarik laju-laju. Jangan marah. Mari aku belanja aiskrim. Nak? Okey. Mari aku belanja aiskrim. Nak? Okey. Terima kasih. Banyaknya. Kau tak apa ni? Terima kasih. Banyaknya. Kau tak apa ni? Kotak barang. Oh. Korang berdua datang ni nak apa? Kotak barang. Korang berdua datang ni nak apa? Saja nak beli aiskrim. Apa ni? Ini penapis air. Saja nak beli aiskrim. Apa ni? Ini penapis air. Ia sangat penting bagi memastikan kita mendapat air bersih. Air bersih, air selamat. Ia sangat penting bagi memastikan kita mendapat air bersih. Air bersih, air selamat. Oh. Mei tengok ni. Kuningnya air. Mei tengok ni. Kuningnya air. Sebab itulah abang nak pasang penapis ni. Supaya air yang keluar nanti bersih, jernih. Bukannya warna kuning. Sebab itulah abang nak pasang penapis ni. Supaya air yang keluar nanti bersih, jernih. Bukannya warna kuning. Siap. Siap. Tengok Betul lah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Tengok Betul lah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Memang senang. Selesai masalah. Memang senang. Selesai masalah. Jadi air paip ni dah boleh minum terus lah. Tak boleh. Jadi air paip ni dah boleh minum terus lah. Tak boleh. Air paip ni masih perlu dimasak sebelum minum. Masih ada bakteria-bakteria yang kita tak tahu. Air paip ni masih perlu dimasak sebelum minum. Masih ada bakteria-bakteria yang kita tak tahu. Kenapa penapis ni tak tapis bakteria-bakteria tu sekali? Kenapa penapis ni tak tapis bakteria-bakteria tu sekali? Penapis ada banyak jenis. Lain penapis, lain fungsinya. Penapis ada banyak jenis. Lain penapis, lain fungsinya. Korang tahu ais kepal? Ais kepal. Tahu? Ada jual kat warung kamu tu. Korang tahu ais kepal? Ais kepal. Tahu? Ada jual kat warung kamu tu. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Marvelous. Orang tahulah sedap sangat ke? Marvelous. Korang tahu lah sedap sangat ke? 2-3 laba-laba, ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? 2-3 laba-laba, ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku makanan. Makan panas-panas. Ais kepal air. Makan sejuk-sejuk. Ayam goreng aku makanan. Makan panas-panas. Ais kepal air. Makan sejuk-sejuk. Sudah salah. Sudah salah. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Opa pun dah bagi duit. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Opa pun dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Tan Payung. Kau belanja? Terima kasih, Tan Payung. Kau belanja?
Apa pun tak dapat. Jangan lambat. Nanti habis. Apa pun tak dapat. Ais kepal tu laku keras. Ais kepal tu laku keras. Wonder Center goyang Upin Ipin. Wonder Center goyang Upin Ipin. Ayo, kecil. Ayo, kecil. Jangan ini macam. Akan terkejut. Nanti jatuh juga. Jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jatuh juga. Uncle, kita orang nak ais kepal. Uncle, kita orang nak ais kepal. Ayo, hari ini tu air batu tar sampai. Ayo, hari ni tu air batu tar sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini tak ada. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini tak ada. Uncle! Guys! Kepal! Guys! Kepal! Satu! Hari ni ais kepal tak ada.